Manchester is red bagi kontrak 10 tahun kepada Michael Carrick. Apa benda ni weh? Kan dah cakap Manchester United akan memalukan Manchester City. Sorry lah, hari ni aku memang tak ada suara. Dan video kali ni panjang sikit. Tapi gila bro, cara Manchester United main lawan Manchester City. Dominasi dari minit pertama, macam main lawan budak tandika bro. Kalau bukan kerana 3 gol offside dengan 2 yang kena tiang, nampaklah kita dah bantai Manchester City 7-0. Aku terkejut tu, apa dah jadi dengan pasukan plastik? Semenyo jadi Semenyo, yang Mark Gehi ikan keli tu rasanya dah U-turn balik Crystal Palace. Jujur cakap lah, lagi susah kita lawan Burnley hari tu bro. Sejujurnya formasi dengan taktikal hari ni perfect bro. 4-4-2 out of possession, dan bila serang tu kita jadi 3-2-5 atau kebanyakan masa 4-3-3. Man of the match kena bagi Bruno Fernandes. Bila dia digunakan lebih tinggi di atas padang dan 2 orang kutip sampah ke belakang, memang terbaik lah. Creativity world class, crossing cantik, passing tepat, pressing gila efektif, dan kebanyakan masa dia menang balik bola tinggi di atas padang sampai midfield Man City pun tak boleh buat apa-apa bro. Rugi gol Bruno dikira offside sampai Donnarumma dengan defense Man City pun diayamkan. Casemiro dengan Mainu solid double pivot pegang kawasan tengah. Dengan setup taktikal macam ni, semua penyerang kita boleh link up dengan kemas dan perform. Pas je terus gerak masuk poket kosong, memang cantik molek bro. Mbumo dengan Dorgu function gila, patut boleh dapat 2 gol seorang hari ni. Sampai Matthias Cunha pun main dengan confident macam masa dia kat Wolves. Amad Diallo pun banyak ruang untuk gentel dan buat defense City pora peranda. Kalau bola tu tak kena tiang, confirm gol yang terbaik lah bro. Yang pandai bukan-bukan tu kena minta maaf kepada Maguire dan terutamanya Licha. Defense kebal gila sampai Haaland hilang masuk poket Martinez. Sampai Dalot pun seluar londe pasal simpan Doku. Mat Lemang lepak je, bakar Lemang kat belakang. Serius, abang enjoy gila game hari ni. Inilah yang orang cakap DNA Manchester United. Apa pula pendapat korang? Komen kat sini.